Hello there, siapakah Yuuzhan Vong dalam Star Wars? Apa yang membuatkan mereka begitu berbahaya ni? Yuuzhan Vong adalah salah satu ancaman terbesar yang pernah melanda galaksi Star Wars. Mereka bukanlah makhluk biasa. Yuuzhan Vong adalah sebuah peradaban asing yang berasal dari luar galaksi Bima Sakti, iaitu satu kawasan yang dikenali sebagai Extragalactic. Mereka dikenali kerana kekejaman yang melampau, penggunaan bioteknologi yang unik. Senjata mereka dan peralatan bukanlah daripada mesin, tetapi makhluk hidup diubah suai untuk memenuhi keperluan perang mereka. Apa yang membuatkan mereka ni berbahaya? Yang pertama, mereka kebal terhadap Force. Ini membuatkan Jedi sukar untuk melawan mereka secara langsung. Yang kedua, mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat luar biasa dengan kemampuan untuk menghancurkan planet dan menundukkan tentera galaksi yang tidak bersedia. Dan yang terakhir, mereka sangat taat pada agama mereka yang menganggap penderitaan sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewa mereka. Gabungan ini menjadikan mereka satu ancaman yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Adakah anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang ancaman besar seperti ini dalam Star Wars? Beritahu di komen. This is the way.